Alright guys, assalamualaikum guys. Pagi-pagi, selamat pagi guys. Pagi ni aku nak casting haruan dekat spot aja korang tengok kat belakang ni. Spot ni pun aku dah lama tak masuk guys. Aku tak tahulah ikan ada lagi tak makan. Ni sawit-sawit kecil kan, sawit yang rendah. Kat setiap tempat sawit ni ada satu parit macam ni guys. Ada parit kecil dia memanjang. Belah sana pun ada memanjang. Sampailah sini pun ada guys. Spot ni aku dah lama tak masuk. Aku masuk pun spot ni lebih kurang dalam dah 3 tahun jugalah aku nak masuk spot ni. Jadi aku nak try tengok macam mana. Sebab dulu spot ni dia sawitnya tinggi-tinggi guys. Mungkin sekarang ni dia dah tanam sawit baru, jadi sawit-sawit semua dah rendah-rendah. Dan aku pun dah lama tak masuk sini. Aku tengok spot dah wow, berpanas kan. Jadi tak apalah, kita test dulu tengok macam mana. Dia tak adalah rezekinya guys. Okay, tengoklah macam mana. Jadi tanpa masa lagi, aku pun nak set up barang dulu apa yang patut. Lepas tu kita terus mancing guys. Okay, kita try tengok kat parit-parit kecil ni ada lagi ke tak penghuni dia. Guys, jom let's go mancing, jom. Pagi ni kita try pakai soft rock dulu guys. Okay, soft rock dulu, dia ada 2 plate. Kita try tengok macam mana. Spot ni payah sikit nak pakai SP. Dia banyak kut dari tepi tu, so senang sangkut. So aku try pakai soft rock dulu guys. Okay, kita tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke tak ada? Bismillah. Ayo. Ni kalau ada ni, kalau rasa banyak akses gorgon ada ni. Besar kan? Okey. Besar. Alhamdulillah. Ui. Ui. Besar kan? Besar guys. Gemuk elok guys. Tengok isi dia. Gila guys. Aduh, terbaik lah. Talakat. Talakat guys.
Aduh, gila sambal guys. Berteratai ni geng. Sambal tak lekat lagi. Alright guys, so sekarang ni aku tukar spot. Tadi apa? Spot sat-sat kecil tu agak panas, so aku tukar ke spot yang agak redup. Aku main kat bawah-bawah sawit yang tinggi. So kita masih lagi menggunakan soft rock guys. Okay, ni aku nak try dekat baik-baik kecil ni. Kat sini ada baik kecil guys. Ni cauke ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Uish. Dia macam tu dia ambil guys. Oh, padu. Macam tu guys dia ambil guys. Padu guys. Dia sambal tu memang padu guys. Dia punya sambal tu memang syahdu guys. Dia punya sambal dia. Padu guys. Gemuk kat ikan ni guys. Pejal. Alhamdulillah. Tak geng. Good size. Alhamdulillah. Black mamba. Hitam guys haruan dia. Aduh. Tuh. Ini dia guys. Kasar. Haruan hitam. Padu guys. Mantap guys. Dia punya sambal yang padu. Besar ni. Alhamdulillah. Tapi dia kurus sikit lah. Kepala dia besar, badan dia kecil sikit. Okay, nice. Alhamdulillah, padu. Mantap guys.
Padu gang. Alhamdulillah. Okay guys, jadi alhamdulillah setakat tu je lah guys cerita untuk pagi ni guys. Okay, alhamdulillah hari manis tak kumpau, dapat strike seekor saiz padu gila guys. So okay lah, hari manis kan. Jadi aku pun nak tamatkan video kat sini guys. Sekarang ni jam dah pukul 12.30, 12.30 lah. Jadi aku nak tamatkan video kat sini. Sekarang pun dah tengah hari, mancing 2 jam pun dah cukup lah. Janji tak kumpau, adalah manis-manis, adalah strike kan. Jadi macam biasa guys, cuma sekarang ni ada sekejap mendung, sekejap redup, sekejap panas, jadi gitu. Ini lagi tengok macam ni, macam redup sikit kan, tengok macam lighting macam tak ada sangat kan. Tapi lagi nanti tengah mancing awan dah bergerak, matahari pula muncul. Memang panas gila. So okey lah tu, dah dapat saiz padu haruan seekor tu pun dah, alhamdulillah dah bersyukur sangat dah. Janji tak kumpau guys. Jadi guys, macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video akan datang guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.